Hai, bosan nak scroll TikTok lah sekejap sebelum pergi terawih. Apa benda ni? FYP makanan? Hey, what's up guys? Nasib baik dah berbuka. Kalau tak memang aku tahulah apa yang aku nak buat dekat TikTok ni. Next. والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبي 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 طبطب. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang. Apa benda lah Indonesia ni? Tung 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 sahur lah, top lah. Jap. Dah lepas tengah. 8.40 lah. Jom. Jap. Kita kunci rumah jap. Siapa pula ni? Okey, dah. Nasib baik. Okey. Dah sampai. Okey. Jom. Cepat sebelum tarawih start. Ni dah kosong ni sebab dah bagi masuk tarawih lah. Apa ni? Masjid berpindah ke rumah 11. Oh, dah berpindah. Betul. So, lagi senang lah kita. Sebab masjid, sebab kat sini dia sempit sikit. So, dia pindah. Dia jadi lagi luas, lagi senang nak tarawih. Dan mesti ada moreh. Okey, jom. Kita pergi ke rumah 11. Kat sini betul lah kat sini. Rumah oren. Apa tu? Ni dia. Aktiviti moreh lepas habis tarawih. Ni dia. Parking Masjid At-Taqwa. Dan jenazah ada. Parking motor. Banyak kereta yang ada ni. Lagi senang lah kita nak parking. Mesti free kan? Mesti tak free kan? Takkan kena bayar pula kan? Mana tu ada kosong. Siapa pula dia bangun ni? Okey. Sekejap tadi macam nampak imam. Mana pula dia? Okey dah. Okey, jom. Bilik mandi khas mandian jenazah. Wuduk. Okey, kita masuk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Okey dah. Jom kita masuk. Tu dia. Dah sampai. Ramai ya. 3. Lagi ramai dari yang dijangka. Kan bagus. Bagus juga dia orang buat sini. Tambah ruang untuk orang solat. Jadi tak adalah orang sampai kena solat kat luar. Luas lah sikit. Belum azan lah. Baru 8.40. Azan 8.50. Dah lah. Ngaji dulu sekejap. Nasib baik ada Al-Quran kat sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan lah. Jom. Masuk saf. Jap, tu bukan Mifzal ke? Tu Mifzal kan? Nantilah aku tunggu dia. Sekarang kita fokus untuk solat. Depan ada kosong. Kat sini lah. Okey. Rapat ke saf. Adik-adik yang bisu di belakang tolong diam.
Salim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. 1. As-salatu la ilaha illallah. Dah tarawih ke? Alamak. Cepat. Dah nak masuk. Dah nak start tarawih ni. Budak-budak ni bising tu lah. Susah orang nak solat tau tak? Tak apalah. Dia orang kecil lagi. Dia orang tahu. Dia orang bising tu tak boleh jadi ni. Kena marah juga dia orang ni. Oi! Orang tengah solat kan? Respect lah sikit. Kena atuk sebelah aku ni sunat korang. Kalau korang dah sunat, korang akan mengalami sunat yang kedua. Nak. Kalau tak nak, jangan buat bising. Okay? Bye. Hey, apa-apa je lah kan. Dah tu kita nak pergi. Kita dah nak solat tarawih ni. Jom cepat sebelum imam tutup. Yeah. Akhirnya jom more. Yo. Kejap guys. Wish, masjid ni bukan main-main guys. Ni masjid 100 bintang ni guys. Siap. Ada kita lihat kat situ. Banyaknya kerusi. Ni mesti budak-budak ni lah yang pergi main pasal tarawih tadi. Ada burger, air. Ni bekas untuk kita makan lah. Atau bekas pinggan lah. Lepas tu ni orang punya ni. Sekejap. Rasa macam ada air. Ni ada air kat luar ni. Tapi kena bayar lah. Okay lah, jom kita ambil makan. Okay, sekejap. Okay. Nugget pula. Okay. Bismillah. Yum. Action. Akhirnya dah habis juga tarawih. Suara pun dah tak elok lah pasal budak-budak tu. Macam mana lah roommate aku tu Roommate aku tadi dah pergi awal. Ni mesti balik awal juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dah balik korang. Macam mana? Tin? Jaga macam mana Fayat? Apa dengan adik aku tu? Okey ke? Sekejap aku cek je. Adik okey tak? Dia nak raya ni. Takkan adik mesti demam? Tak. Aduh. Macam mana ni? Dia nak raya. Tak. Bang, kalau adik tak sempat beraya, adik tiba-tiba meninggal esok ke bila, tapi sebelum raya, Jangan cakap salam dekat mak ayah lah. kadang-kadang boleh jadi benda betul. Kami doakan adik sihat supaya adik boleh beraya tahun ni. Amin. Terima kasih bang. Okey lah, sedap pergi tidur. Weh. Siapa yang Fayat? Ubat dia ada lagi ke dah habis? Kalau dah habis kena pergi cepat sebelum farmasi tutup. Lah aku tak tahu ke ubat budak ni. Sekejap aku cek. Macam mana aku boleh nak jaga adik aku ni? Tak tahu. Allahu Akbar. Sekejap aku cek. Nasib baik lagi. Esok dah last. Dah lah. Sorang-sorang mandi. Korang jangan intai pula. Aku esok nak potong sekolah lah.
What? Dah lah, nak mandi. Action. Wih, cerita apa pula korang tengok ni? Tukar. Jap. Ada iklan lah. Hai, adakah anda mahu memenangi duit sebanyak RM1,400? Nak? Kalau nak, boleh je. Tapi, korang kena buat video tentang rutin harian puasa korang. Tarikh tutup 10 hari sebelum raya, okey? What? Good luck. Dah 1,000. Boleh menang 1,400. Mesti lah. Apa lagi? Aku nak buat lah esok. Dah tidur dah. Okay lah, korang dah tidur. Aku pergi tidur lah. Good night. Mi. Okay, dah habis. Dah siap upload. Tak sempat sahur dah pagi. Tak sempat sahur dah pagi. Itulah, lain kali jangan tidur lambat. Aku tidur lambat tapi aku boleh je bangun awal. Lain kali pasang alarm tu kuat sikit. Sekejap. Ya Allah, korang dah tidur lagi. Adik ni tak apa sebab dia tengah demam. Ipin, bangun Ipin. Dah tengah hari dah ni Ipin. Jangan tidur lama sangat. Makro. Wih, siram air. Jangan. Nanti dia minum. Sekejap, ada call lah. Mak aku. Sekejap. Kau jangan kacau. Aku pergi keluar sekejap. Okay. Hello? Ha Irfan, bila nak balik dah nak raya ni? Busy sangat. Mungkin 5 hari sebelum raya sebab Irfan masa tu dapat cuti raya. Oh, okey. Ayah nak cakap dengan abang. Abang, bila nak balik? Adik-adik semua dah balik. Okay. Abang je belum. Okay lah. Bye. Apa-apa ada kerja juga ni. Weh, siapa ada kereta? Aku plan nak balik kampung. Korang kampung sama kan? Kampung Batu Black Hawk kan? Siapa ada kereta? Aku nak tumpang lah. Okay, seorang cakap ada. Okey, aku dah. Ada? Mantap. Nanti kita orang nanti kita orang tumpang kau lah. Ataupun aku seorang je. Sebab aku seorang je kan yang tak ada kereta kan. Ke dia? Sebab aku tak pernah tahu. Abang nak air? Okey, jap. Jangan sampai aku terminum pula. Weh, sedap tapi puasa. Kena sabar. Action. Okey dah. Uish. Aceh. Nasib baik. Okey. Nah. Cepat ambil sebelum orang syak abang yang ambil. Okey dah. Okey. Jom continue buat kerja. Adik-adik yang nak belajar puasa tu dah ready ke? Sebelum tu, kita akan belajar sikit tentang dia. Puasa ialah menahan diri dari perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa macam makan atau minum dengan sengaja, tak sengaja dan lain-lain. Puasa ni kena tahan daripada terbit fajar sampai maghrib tau. Puasa juga antara 5 rukun Islam dan puasa terbahagi pada 2. Yang pertama, puasa wajib. Seperti namanya, semua orang Islam di dunia ini wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau uzur ke atau sebab yang perlu batalkan puasa tu tak apalah, tapi kena ganti. Yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat kalau tak buat tak berdosa. Tapi kalau buat boleh dapat pahala free tau. Puasa sunat juga boleh dilakukan pada hari-hari tertentu, iaitu Isnin, Khamis dan lain-lain. Puasa Isnin dan Khamis ni sunnah Nabi Muhammad SAW tau. Baiklah, kita jumpa lagi pada episod 3 pula ya.